Penting puasa lah. Penting puasa, gigit ayam goreng, gigi patah. Boleh kongsikan tak rutin bersahur dan juga berbuka? Kita start dengan sahur lah. Untuk sahur selalunya saya akan makan roti dan juga apa-apa butter atau peanut butter dan kurma 3 biji dan air mineral almost 1 liter setiap hari. Itu saja. Kadang-kadang tu saya akan rasa nak makan heavy sikit, saya akan order lah nasi goreng ke. Order daripada makan more tu, saya order bawa balik, esok tu saya panaskan je. Jadi ketika sahur tu tak wajib ada nasi lah orang kata? Untuk saya tak lah. Okay. Untuk orang lain saya tak tahulah. Sebab saya tak boleh makan banyak pagi sebab sakit perut. Saya jenis macam tu. Tapi kalau untuk buka pun sama, saya akan ambil 1 juadah dan juga kuih. Untuk 3 biji kuih dan juga air putih lah. Air putih. Jadi antara kuih pilihan ketika berbuka? Tepung pelita. Tepung pelita, lepas tu kuih Allahumma salli ala onde-onde. Onde-onde. Tu tepung pelita dengan onde-onde aje. Okey. Saya akan suka. Kaki bazar tak? Tak sangat. Memang tak suka pergi bazar? Suka pergi bazar tapi saya tak suka jam tu. Oh, faham. Saya tak suka parking jauh apa semua. Saya suka pergi bazar. Tapi kalau saya balik kampung, saya naik motor, saya pergilah bazar. Tapi kalau duduk sini, saya macam malas sikit. Banyak kereta. Betul. Boleh kongsikan tak antara nostalgia yang paling sukar untuk dilupakan ketika Ramadan? Satu ketika dahulu. Mungkin zaman kanak-kanak, mungkin boleh kongsikan sikit macam mana you meraihkan bulan Ramadan? Zaman kanak-kanak lah. Adalah time moment yang saya tak boleh lupa sampai sekarang. Penting puasa lah. Penting puasa, gigit ayam goreng, gigi patah. Umur berapa tu? Saya form 3 kot. Tu budak-budak lagi tu. Itu budak tua lah. Kan? Okay. Masa tu patah lagi depan kantoi lah. Tapi balik rumah pandai-pandai lah kita berlakon kan. Itu gigi ayam punya pasal? Gigi ayam. Okey. Patah. Patah. Bungak dah. Cepat Tuhan balas Tuhan balas. On the spot. On the spot. Kita jangan buat jahat. Sebagai seorang lelaki, pandai masak? Saya tak pandai. Sikit pun tak kerti? Masak telur goreng, benda-benda macam tu je lah. Saya tak pandai masak lauk tak kerti. Langsung tak kerti. Jadi kalau macam makanan paling heavy yang pernah you masak? Telur goreng lah. Itu paling membanggakan lah orang kata. Paling bebal sekali lah. Itu je lah. Tak pernah masak yang heavy tak pernah. Adakah sebab you rasa seorang lelaki tak perlu pun masak? Tak. Saya kena belajar masak. Saya nak belajar masak tapi saya malas nak potong barang-barang ngecah semua tu. So saya jadi macam tak apalah. Beli yang instant tu. Contoh yang paste nasi goreng tu. Okey. Kan masak nasi kan, nasi dah ada kan. Dalam periuk nasi tu, tak dalam kuali, letak paste nasi goreng kampung tu dah goreng je. Letak telur, pecah telur. Tu boleh lah.